Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya Farmasi Natra daripada Kaisa Farmasi. So, hari ini saya nak share tentang satu produk terbaru daripada Divenus, iaitu Super UT Cranberry. So, dekat dalam Super UT Cranberry ni, dia ada cranberry extract, which is kita panggil dia Cranberrex. Dia adalah patented punya cranberry extract yang ada better absorptions ataupun penyerapan yang lagi bagus daripada kalau kita makan cranberry juice ke, ataupun kalau kita makan cranberry punya buah ke. Dia ada standardized extract, which is dia sangat-sangat bagus membantu dalam sesiapa sahaja yang ada masalah jangkitan kuman di pundi kecing ataupun urinary tract infections. Yang kedua, dia ada kaya dengan antioxidants. Dia bagus untuk kita punya kesihatan jantung dan juga paru-paru. Dan yang ketiga, dia boleh bantu untuk sistem penghadaman dan sistem pencernaan kita. Yang kedua, dekat dalam Divenus Super UT Cranberry ada beetroot powder ataupun beetroot extract. So, beetroot ni adalah sejenis ubi. So, dia very powerful antioxidants. So, bila kita kata antioxidants, dia boleh bantu dalam mengurangkan inflammations ataupun inflammatory ataupun radang dekat kita punya pundi kecing ataupun dekat kita punya jantung, paru-paru. Dia ada dalam beetroot extract ni, dia ada satu bahan nama dia betalain. So, dia akan protect cells daripada damage and also dia akan reducekan inflammation. So, sangat bagus kalau kita gabungkan beetroot extract dengan cranberry powder, which is untuk bantu melawaskan kencing ataupun bila kita buang air kecil kita rasa pedih ataupun kencing tak lawas. So, sangat-sangat bagus Super UT Cranberry daripada Divenus ni. Okey, yang ketiga dekat dalam Divenus Super UT Cranberry ni, dia ada ekstrak kacik Fatimah dan juga denatured collagen type 2. So, ekstrak kacik Fatimah ni dia boleh bantu untuk women's health lah. So, kalau macam dia boleh bantu untuk stimulatekan release of urine, maksudnya dia bantu untuk kita buang, bagi rasa nak buang air kecil tu. And then dia bantu untuk flush toksin dekat dalam badan kita ataupun dia bantu untuk flushkan excess water. Selain daripada itu juga, dia boleh bantu untuk dalam dia ada Puraria mirifica extract, which is extract ni sangat-sangat bagus untuk masalah wanita yang ada vagina ataupun kemaluan yang kering. So, Super UT Cranberry ni sangat-sangat bagus untuk diamalkan sesiapa sahaja yang baru lepas bersalin ataupun sesiapa sahaja yang ada masalah kencing tak lawas, kencing tak puas ataupun waktu kencing rasa sakit. So, dia boleh diamalkan setiap hari. Sebab macam saya cakap tadi, bahan-bahan dekat dalam dia ada cranberry extract, which is bantu untuk membunuh bakteria untuk jangkitan kuman dekat pundi kencing. Ada juga beetroot extract, antioxidants kaya dengan anti-inflam untuk pulih balik sel-sel yang dah rosak. Ada juga kacik Fatimah dekat dalam dia. Dan dia ada juga Puraria mirifica, which is bagus untuk vagina health. So, senang je nak ambil dia. Ambil satu sachet, bancuhkan dalam segelas air, minum sebelum makan 2 kali sehari. So, amalkan setiap hari ataupun boleh buat selama seminggu untuk mendapatkan kesan dia jugalah kalau macam ada masalah kencing tak lawas tu. So, boleh dapatkan di mana-mana kedai Kaisa Farmasi.